Menung pula. Ada dah dua, dah hancur lah dah dua. Boleh lah pakai. Terpijak lah tadi. Buat ni lah, buat penanda je. Okay. So tak ada lah. Tak ada? Tak, awak punya tak ada kan? Saya tukar lah kan? Tukar dengan Jenis Nova. Hi guys, Raja Baru. Mata perjalanan lebih awesome dengan ganjaran yang menarik. Muat Guru Marabi House. Nah, potong. Ni potong. apa? Potong kot. Like a journey effortlessly, the system is coming your way with Marabi House app. Don't miss out. So hancur lah. 1, 2 kan? Betul? So alright, menang. Perhatian kepada semua penumpang, khususnya golongan Boeing U. Sila rujuk kepada polis bantuan atau pegawai stesen sekiranya memerlukan sebarang bantuan ketika berada di stesen. Sekian, terima kasih. Attention to all passengers, especially those Okay, so ya tangan ke lawan. Okay lah. Yang saya punya ni setiap kali kalah, Seriusum, kita kalikan. nanti ni masuk sini lah. Okay. So lihat. Alright. So Dua-dua. dua-dua Okay. So pindah sini. Betul lah? Tadi dah mana? Ha? Tadi dah mana? Saya dah. Awak menang lah tadi. So dia setiap kali pihak lawan menang. Menang pindahan. Pindah. So dah pindahkan lah. So dia ada satu. So 1, 2 betul? Sorry. Okay. Menang kan? Dia pindah? Pindah. Ya kan? Ribu Syafiq. Syafiq. Dah menang. Nak beritahu menang, kan nak tanya. Saya dia mendapat. Okay, so automatic menang. Alright. Saya tak dengar. Tak dengar. Okay, so tukar kepada Blizzard. Dia naik Blizzard terus lah kan? Blizzard. naik kat Boleh? bopal tadi tu. Ada? Blizzard dekat tangan boleh kan? Tak boleh, dia dari Boleh, deck je. Okay, so tak payah. So tukar tukar Bobo Boy Tukar ke Ice. Ice Ice boleh. apa Osom pun dah lagi Kalau lah. ada lagi Ice. Kalau seri Nanti Ice tukar kepada Nova kan. Tapi Nova tak ada. Blizzard. Blizzard, sorry. Okay. So tapi ni jadi 20. So kena attack saya 10 kali lah. Saya attack sekali. Alright. Sorry. Okay, saya menang. Perhatian, untuk keselamatan anda, sila berdiri di belakang garisan putih. Anda dilarang memasuki kawasan trek. Untuk bantuan, sila hubungi gawat. Terima kasih. Jadi Attention, for safety, please stand behind the yellow line. Do not enter the track area. Should you need assistance, please contact our customer service officer. Thank you. Okay, start ni lah. So effect kat lawan tak berkesan. So kita lawan kosong lah. patut tadi So 1, 2 kan? 1, 2 betul? dia nampak yang ni 20 lah. Itu okey. Okay, so menang. So ini saya pulang balik. So ada satu lagi. Boxer kat sini lah. Boxer kat saya ada satu lagi kat sini Mama Zila. Mama Zila biar dia effect tak berkesan. Dia lawan macam biasa je. Tu pelik. para Tak pun boleh je tadi dia ambil macam ni. Okay, so belum 2-1 kan? 2-1 kan?
Satu-satu. Alright, saya menang. Asal. Okey, silakan tukar. Saya tak ada. Kat tangan. Okey. Ini dia kalah masuk deck kan? Semua. Ha, semua eh? Kalau menang seri Alihkan satu kad dia menang masuk dalam deck. Okey. So 1-2 kan? 1-2 kan? tapi dia nak buat kelainan boleh lah sebab dia suka air. Dia tak tahu lah kalau nak buat kelainan. Okay. So menang 1. Buang kan? Masuk. Dia sini kan? So 1-1 kan? Menang. So ni so buang satu juga kan? Buang yang ni ke buang? Ha? Buang satu. Ha? Ya. Ha? Oh, okey. So buang yang ni lah. Sini ke sini? Ke deck. Deck kan? Sekejap. Lah kalau mana kau? Pak satu. Nah, satu lah. Satu kan? Alah. Kena oboy habis. Sekejap. Otak aku je. Nak asyik segi Potong dulu. Ambil deck. Duk ingat Crystal Boy, Pasu Boy. Itu je yang rindu. Rindu. Tiba rindu. Mana tadi dah main? Datang lah. So Blizzard tak ada lah. Okay, so 1-2. 2. 3. 160. 1-0 2 lah. 2 kan? 2-1 lah. Clear kan? Tak ada benda kan? Ada kat sini dulu. 1-1 kan? Silakan. Tadi one shot mati lah. Alright, menang. Pengen. Saya hari tu mesti dia. Efek kalau orang tak pesan. So Dua-dua Okey. Satu-satu lah. Saya rasa dia Tak. Sorry. Satu. Ini Seri. Allah. ambil dekat. Ambil dua kad. Saya punya Blizzard dah kat sini. So 2-2 kan? Betul 2-2 kan? Okey bang. Para pelanggan dihormati, demi keselamatan 1-2. dan keselamatan para penumpang, anda diingatkan bahawa makanan atau minum di dalam train Jahanam main kira-kira ni. So kira 2-2 balik lah. dan terima kasih kerana perhatian anda. Berapa? Kita guna kalkulator. Selamat. Ha. Well-being of fellow commuters. Please be reminded that eating or drinking Dua-dua kan? at station platform Okay, and dua-dua on ni. board the trains are strictly prohibited. Kindly take note Okay. and thank you. 1-2. Seri. Perhatian, untuk keselamatan 1-1. anda, sila berdiri di belakang barisan kuning. Ha. Anda di dalam memasuki kawasan trek. Untuk bantuan, sila hubungi pegawai kami. Terima kasih. Attention, for safety, please stand behind the yellow Okay. line. Do not enter 1-2. the track area. 1-2 kan? If you need assistance, please contact our customer Boleh, boleh. service officer. Thank you. Wah. 1-1.
saya menang. Okey, salah. Terima kasih. Koyum. Kau yang menang Ha. 1. 2 menang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dua menang. Ada di ranking yang sama. Lawan and last saya ni saya nak discuss pasal kad Oboimon dan Opalmon, kad AR daripada Champion Rise. Okay, so biasanya so far bila dah apa lawan semua waktu yang event Monster Epic KL tu, mesti ramai yang akan terciduk dengan Blizzard macam saya, and then yang kedua adalah Oboimon dengan Opalmon ni lah. Okay, so basically Oboimon dengan Opalmon ni every time dia menang ke, dia kalah ke, ataupun dia seri Awesome ke, so kita kena ambil, dia akan ambil zone menang pihak lawan dan akan masukkan balik ke dalam deck. So sakit lah kalau let's say dah menang 4 pun atau menang 3 pun, so at the end boleh jadi 2 ataupun 1 kad balik. So macam macam reset jugalah. Okay, so sebab biasa kad-kad lain adalah kena menang Awesome ke ataupun kena seri Awesome ke kan, tapi ni dia semua menang, seri ataupun kalah Awesome. Okay, so quite sakit dan quite juga, quite OP lah. Alhamdulillah sepanjang Monster Epic KL tu saya jumpa opponent yang guna Oboimon ni yang last je. Okay, so tak rasa sakit sangat. Ada orang lain setiap match dia jumpa. Okay, so quite OP kat ni. Untuk open deck probably boleh guna, cumanya kena be iman yang kita ada kat solar yang boleh tengok efek kat lawan kan. So jadi opponent boleh ambil efek tu jugalah kalau kita letak dalam deck kita, ataupun kalau dia letak dekat zone aktif probably mungkin boleh kena sedut dengan Rataka everything lah. So should be fun. Cumanya saya rasa for now kat Oboimon dengan Opalmon ni lebih susah nak dapat AR dia tu compare to Papazula. Sebab Papazula saya dah nampak banyak orang guna dekat open deck, tapi Oboimon dengan Opalmon ni masih kurang. Tapi tak tahulah lepas event Monster PKL ni probably mungkin dah ramai akan letak dalam deck. So we'll see. Bye.